Anjung Kasih merupakan projek Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan Kebajikan Negara mendapat sokongan padu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehingga kini terdapat 19 buah Anjung Kasih di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Anjung Kasih YKN Hospital Melaka merupakan salah satu tajaan daripada syarikat korporat iaitu Tenaga Nasional Berhad. Tajaan korporat bagi penubuhan Anjung Kasih ini merangkumi kerja-kerja menaik taraf bangunan sedia ada di hospital dan menyediakan fasiliti yang selesa, selamat dan percuma kepada waris dan keluarga pesakit untuk menginap di Anjung Kasih bagi mengurangkan beban kewangan mereka sementara pesakit menerima rawatan di hospital. Nama saya Amir Miraj bin Muhammad daripada Alur Gajah Melaka. Saya duduk di sini selama 15 hari. Saya jaga mak saya daripada Kuala Lumpur. Kadang-kadang hospital call dalam pukul 11.30 malam. Kita dah balik, patah balik. Ambil masa setengah jam ke 45 minit jugalah nak sampai. Jadi kita bertanya-tanya, adalah nurse yang bagi tahu yang ada tempat untuk tinggal bernama Anjung Kasih. Nurse yang applykan tanpa apa-apa bayaran, memang proses pun mudah. Sebab bila orang sakit ni kos banyak. Kita perlu cari duit, keluar duit untuk bermacam-macam kos. Jadi ini sebahagian yang saya rasa dapat mengurangkan perbelanjaan kepada keluarga pesakit. Saya Muhammad Azlan bin Abdul Malik, duduk di Sungai Udang, Melaka. Minggu lepas saya punya bapa ada terlibat kemalangan lah. Lepas tu dimasukkan ke ICU. Dan sebelum ni adik saya jagalah gele-gele. Lepas tu dapat tahu daripada ICU minta ahli keluarga stay ke hospital ni untuk sekiranya ada apa-apa emergency diorang panggil terus lah. Saya terbaca satu banner lah. Dia tulis situ ada Anjung Kasih lah untuk menumpang tidur. Jadi saya call terus ambil borang di ward ICU. Hubung nama pesakit apa semua, lepas tu bawa borang tu ke sini. Oh, memang membantu sangat. Dari segi nak basuh baju pun ada, lepas tu untuk minum air kowe pun ada, selesa lah, tempat mandi semua ada. Oh, pandangan saya memang bagus lah. Salah satunya bila dah masuk ICU tu dia ambil jangka masa yang panjang. Kalau kata nak sewa keluar ke, nak tidur hotel ke, mungkin makan modal lah kan. Untuk tempat yang ada macam ni memang banyak beri manfaat lah, kemudahan lah. Maka Rokia binti Muhammad Yusof tunggu anak buah accident kat Hospital Melaka ni. Saya dari Kemas Gamat Johor. Hampir 4 bulan lebih dah kat sini. 2 hari sebelum raya dah kat sini. Sebelum ni kami tinggal kat tempat ward menunggu tu. 2 malam lah tidur kat situ, kat bilik menunggu. Kita tak biasa kat sini, tak pernah datang sini. Kita tak tahu lagi. Selesa duduk sini, semua ada tempat basuh apa kan. Memang tak balik lah. Anak buah tu koma sekarang ni. Dia kritikal masa tu ni. Sekarang ni alhamdulillah lah. Dia oksigen, apa mesin-mesin semua dah buka dah. Doktor kata kemungkinan bulan 9 ni boleh balik. Dapat tinggal kat sini alhamdulillah lah. Nak kami yang duduk jauh ni bolehlah duduk tumpang macam ni. Pihak YKN mengalung-alungkan lebih ramai lagi syarikat korporat untuk bekerjasama dengan YKN bagi menubuhkan lebih banyak lagi Anjung Kasih di seluruh negara.